Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Banyaknya permasalahan antara Indonesia dan Malaysia, terutama masalah TKI, penyelundupan, dan masalah perbatasan. Hal ini sering memicu netizen Indonesia bereaksi karena pihak Malaysia membenarkan masalah penembakan WNI yang di Tanjung Ru itu ya. Dan DPR Malaysia pun membahas masalah Ambala tidak perlu berkompromi. Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia harus diperkuat dan dipertahankan. Bila perlu, untuk mempertahankan wilayah harus seperti British yang siap perang. Contohnya Pulau Falkland yang jauh dari wilayahnya, yang terletak di Argentina tapi British menguasainya sampai sekarang. Ada juga masyarakat Sabah dan Sarawak menyatakan merdeka dan ingin keluar dari Malaysia. Mari kita simak video selengkapnya. Katakan rakyat cukup bimbang dengan rentetan kebejatan integriti yang melibatkan penguasaan di sempadan negara, penghidupan barang terkawal, kemasukan pendatang asing tanpa izin. Semua ini memberikan kesan langsung dan tidak langsung kepada kehidupan rakyat. Kerajaan perlu memperincikan bagaimana penumpuan operasi kawalan sempadan di bawah satu agensi dapat meredakan kebejatan ini. Fasa 15 contohnya, ada menyatakan perihal wang yang dikutip atau diterima oleh pegawai agensi. Adakah fasa ini memadai untuk membendung kemungkinan salah guna kuasa? Adakah tata cara pengendalian wang dan barang sempadan, barang rampasan di sempadan? Bagaimana pula dalam soal timba rasa dan kemanusiaan? Dalam contoh sempadan yang sukar untuk dikuasakan sepenuhnya. Saya ambil contoh di Pulau Sebatik, ini sebagai contoh. Bagaimana ada rumah yang ruang tamu di Malaysia, dapurnya di Indonesia. Itu belum lagi mengambil kira sempadan-sempadan yang mengandungi ataupun melingkungi ruang lingkup hubungan sehari-hari kekeluargaan dan sebagainya. Bagaimana tata cara ini dapat dikuasakan sepenuhnya? Dan sudah tentulah kita mahu supaya kita dapat mempermudahkan urusan rakyat yang terlibat dalam isu ini. Sudah pasti dalam isu ini kita tidak mahu bertolak ansur dengan jenayah. Apa jua jenayah, kita tidak akan boleh bertolak ansur sama sekali. Namun dalam masa yang sama di sana ada timbang rasa, di sana ada kemanusiaan yang perlu untuk kita laksanakan. Dan saya mahu bagaimanakah kerajaan dapat bertimbang rasa dan dapat melihat isu ini dalam aspek kita sebagai kerajaan yang berdaulat. Terima kasih kepada Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kasih Mas. Kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator dia membalin teror kepada dubes kita di Indonesia. Walaupun ada kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Ini undang-undang baru dia, bukan pindaan apa-apa. Artinya, Tuan Yang Ketua, dah 67 tahun negara kita merdeka ni. Kalau Malaysia dah 61 tahun, rupanya kita tak ada undang-undang yang komprehensif untuk jaga perlindungan sempadan kita. Itulah sebabnya berjuta-juta pendatang asing tanpa izin di negara kita. Ingat, Pulau Falkland terletak di Amerika Selatan, jauh daripada di England. Pulau Falkland milik Argentina, tapi British kuasai sampai sekarang. Dia sanggup perang kerana mempertahankan pulau itu. Jadi akhirnya saya memang menyokong sangat rang undang-undang ini supaya kita luluskan. Terima kasih. Jadi itu yang jadi acuan ya. Dan setelah mendengar penjelasan tentang Laut Sulawesi dan juga Ambalat, tadi diterangkan tentang perkara ini bahawa langsung tidak ada rundingannya. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Satu bab, apa yang berlaku di peringkat bawah akar umbi.
Ya, kalau kita pergi Sibatip, ya, ada di antara rumah-rumah di situ dah diroboh oleh pihak berkuasa di seberang sana. Ya. Dan saya ingin bertanya sama ada keadaan ini tidak ada hubung kaitkah atau ada hubung kaitkah dengan apa yang berlaku. Keduanya saya ingin bertanya, yang saya dengar, ini dengar saja daripada pihak Indonesia diwar-warkan menerusi apa yang dinyatakan bahawa kerjasama di antara Petronas dengan Pertamina juga dilakukan. Sama ada ini ada kebenaran ataupun tidak. Kita tahu bahawa ini melibatkan continental shelf yang ada. Tapi dalam pada itu kita juga sedar bahawa bila mana masa dahulu, bila darurat itu dah ditarik, ya, mananya kuasa Petronas tidak lagi ada dalam hubung kait seperti apa yang kita katakan jarak jauh continental shelf di antara sempadan antarabangsa dan juga pihak wilayah Sabah. Maka dari itu saya tanya sama ada perkara ini juga adakah dirunding kalau sekiranya benar bahawa usaha sama di antara Petronas dengan Pertamina ini betul ataupun tidak, dan kita ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Memang apa yang saya nyatakan tadi soal rundingan tentang penentuan persepadanan kawasan di antara Indonesia dan juga Malaysia, apa yang dikatakan di kawasan Kalabakan. Kita tahu memang rumahnya itu dapurnya di sebelah Malaysia, tapi ruang tamunya di sebelah Indonesia. Tapi ini sudah sebahagiannya telah pun diselesaikan, Yang Berhormat. Tapi nanti insyaAllah pada tahun hadapan kita akan muktamadkan sepenuhnya yang kawasan melibatkan di kawasan Kalabakan tersebut. Dan isu kedua mengenai dengan dikatakan juga sebagai rundingan yang telah ditimbulkan oleh media Indonesia berkaitan Pertamina dan juga Petronas. Saya ingin menyatakan bahawa kawasan yang dinyatakan sebagai ambara itu adalah kawasan yang bertindih. Maknanya mereka juga menuntut, kita juga menuntut. Anda menyatakan tentang masalah sempadan dapur di sebelah. Saya ingat, I think we have to get the detail. Banyak, bukan hanya dapur sebelah menyebelah. Ya, saya ingat kena apa yang berlaku, kena saya juga dipahamkan tentang masalah-masalah di persempadanan. Kita mau hubungan berapat dengan jiran kita. Ya, itu bukan tidak timbul. Ya, bahawa kita nak hubungan rapat, tapi kedaulatan negara itu cukup penting. Maka juga keselamatan dari segi umat kita, rakyat kita perlu dilindungi. Saya masih ingat dahulu masa Tun Mulai Layang. Waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir, tuntutan banyak. Tidur kita satu malam situ, saya bersama dengan bekas Timbalan Menteri Pertahanan. The next day, Tun Mahathir umumkan this belong to Malaysia. You know, until now, Tun Mulai Layang belong to us. Jadi saya ingat kalau boleh daripada sudut kedaulatan negara ini, bukan oleh kerana kita menghormati jiran kita semata-mata, but there must be a red line, ya, tentang mempertahankan. Kerana ini juga membabitkan sempadan ini kekayaan dia cukup banyak, gas yang ada, minyak yang ada, perlu dilindungi, ya. Dan maka dengan itu saya berharap sungguhlah, ya, kerana pihak kerajaan meneliti secara mendalam, enforcement di peringkat bawah. Kita tak mau nanti besok bukan hanya dapur yang diroboh. Betul. Baik. Perkara ini cukup penting. Ya, kerana ada perundingan yang begitu rapi di antara pihak kerajaan, wilayah Sabah dan juga Petronas, kerajaan Saya pusat. setuju. Kadang-kadang tidak ada. Contohnya hari ini, Sri, hari ini, gas bagi kat Sarawak. Gas sudah datang dari Sabah. Saudara dan saudari rakyat Borneo, merdeka! Merdeka! Hari ini kami tidak datang untuk merayu. Kami tidak datang untuk menagih simpati dari Malaya. Kami berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Sudah muak, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Kenapa, saudara-saudari? Karena Malaya tidak pernah anggap kita sebagai rakyat kongsi. Mereka anggap kita sebagai sumber kekayaan mereka, sebagai koloni senyap yang ditindak secara sistematik. Ada wilayah yang diperbutkan, yang dipertahankan oleh Malaysia, sedangkan ada wilayah yang sudah menjadi milik Malaysia
yang sudah memiliki warga juga, tapi diterlantarkan sehingga mereka ingin berpisah dari Malaysia. Ini bagaimana ceritanya ya? Mempertahankan yang lain, sedangkan yang sudah ada pengelolaannya juga warganya masih terbilang kurang mungkin ya, sehingga mereka ingin memisahkan diri dari Malaysia. Sampai di sini WIT LK temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video, terima kasih banyak.